I hari ini, in fact daripada semalam, di dalam keadaan yang mood tak baik. I think everyone mengalaminya, iaitu kadang-kadang kita rasa demotivated, kita rasa macam tak bersemangat untuk buat apa-apa. Kita just like, I don't want to do anything, I don't want to think anything, don't talk to me, macam tu. Ataupun easily triggered, mood swing lah pula kan. But that's me for these past 2 days. Tapi tak padan dengan I nak komen dua benda. Kita tengok macam mana orang yang di dalam mood swing memberi pandangan, cuit certain issue. Adakah dia hilang rasional dia? Okey, pertama, press conference PDRM semalam pasal Abang Belon is upsetting. Plot twist lah pula. Abang Belon dapat sokongan padu daripada orang awam dan juga ramai politician, NGO yang memberi support keuangan dan juga support moral. Lawyers pun ada kan. First day lagi dia awarded, dah ada lawyer buat video mengatakan there is a case. Tutlah pula semalam dia ni rupanya ada 13 kes jenayah lampau yang membabitkan penyalahgunaan data. This is bad, you know. But tak pula dinyatakan apakah status urine dia, adakah positif atau negatif. Because kalau negatif, it shows that itu memang lampau. So janganlah bias, kan? Apa nak buka cerita dia, padanya that night dia clean. Kalau positif, alamak, rugi lah ramai yang sokong, bersimpati, tetapi rupanya ... kan. Anyway, tak fair lah dia punya silam. Polis ni war-warkan, tetapi status dia di hari kejadian tidak diwar-warkan. Sepatutnya buat ujian dia dan juga penguat kuasa di BKL. At least that one must be a standard test. Barulah easy nak match 1 plus 1 is 2. Kebanyakan kita menyokong penjaja-penjaja jalanan ini berpadukan belas kasihan dan ihsan dan empati, dan kita mengharapkan PBT juga berpendirian sebegitu. Kadang-kadang semata-mata untuk dapat untung RM50-60 rasa macam untuk sah kacau lah. Tapi terfikir semula, sampai bila kita nak support these people, nak berasa kasihan jika mereka ini tak kasihani diri mereka sendiri. Macam contoh Abang Belon, tak kira lah you positif atau negatif, jangan jadi citizen yang suka melanggar undang-undang. Untung kecil ke, untung besar ke, di tempat yang orang kata tak boleh berniaga, by right, jangan berniaga. Jangan create scene, jangan berlawan arus, jangan nak bertegang-tegang leher, nak mempertahankan apa. Tak perlu. Orang kata janganlah. Yang Abang Belon ini, siasatan dibuka 3. Duanya adalah menghalang penjawat awam menjalankan tugas, yang satu lagi ubutan maksudnya. Tapi 3 ni adalah mendakwa Abang Belon. So cerita dikasari tu mungkin boleh kot apabila kita menghalang mereka nak menjalankan tugas, mereka boleh menggunakan kekasaran kot, ya. PBT juga sebenarnya perlulah fikirkan perkara begini, iaitu you all memang perlu pergi ongoing motivational ke, khusus ke untuk you all punya mental health, sebab you all obviously handling people yang macam-macam ragam. Bila you all dah gazette kata tak boleh berniaga, tapi mereka berniaga juga. So ada yang akun, ya tuan, orang belah, lari, tak nak kena sita, tapi ada yang mempertahankan, provoke, maki hamun, gigit, tak kemelekat gigi kan. Kalau you all within your professionalism, tak boleh mengasari lah. Jadi janganlah ambil segala tindakan daripada penjaja ni tadi personal. Don't take it personal. You all kena maintain professionalism tu. So susah, isn't it? So itu yang kena ongoing therapy here. Pergi jumpa klinik, buka otak terapi. Ada baca semalam juga kata mungkin you all akan di-equipkan dengan kamera badan. Kamera badan pun tak guna kalau you all sendiri pun tak boleh tahan sabar. Okey, nak selit sikit je, tak puas hati betul dengan press conference pasal kebocoran gas yang meletup dekat Putra Heights tu. Semalam kata jentolak ada termasuk dalam kawah yang tempat meletup tu dan nak carilah. Kemudian tak jumpa mayat. Bukan ke dekat 1000 degrees Celsius? Kalau ya sekalipun dah melt dah. Nak cari apa lepas tu nak jumpa mayat? Dah jadi debu dah at that temperature. Why? Tak payahlah statement macam tu. Benda yang kita pun lemah cangok dengar. Apa nak cari ke? Expect to find someone ke dekat situ?